Kenapa? Sebab tempat tu keras. Tapi si Furaman duduk situ. Dia jaga kawasan. Lepas tu sekarang kita tidurlah. Tidur. Ya. Yang keras tempat tu ke tempat ni? Elok tidur je. Ni bantang kawasan. Sampai dah. Sampai mana? Puncak Bukit Botak. Korang ni tak lapar ke? Aku lapar gila ni weh. Lapar sangat. Sabarlah. Biar aku ni apa? Tunggun. Aku pun lapar. Kita pergi sana dulu. Jom. Sikit lagi. Sampai dah? Belum. Dah sampai belum? Dah bawah. Janganlah sedih, jangan sedih. Pepatah ada cakap, rezeki tak datang bergolek, tapi datang berpanggang. Ayam! Oh, pada.